So guys, ini ialah Watt Plus C300 CD player. So ini ada brand daripada Watt Plus yang diorang keluarkan. Ini Watt Plus Retro 3. Dan kali ni pula dia keluarkan satu CD player yang korang boleh layanan lagu dengan menggunakan CD. Tapi jangan risau, this one bukan sekadar boleh play CD saja. Dia pun ada built-in speaker di mana korang boleh connect via Bluetooth lah. Dan juga dia pun ada built-in battery 2000 mAh. Dia punya output power dia cuma 5 watt saja, so tak apa kuat sangat lah. Dia ada few port yang korang boleh utilize untuk cucuk headphone ataupun auxiliary in. So macam ni, kalau nak dengar cucuk ke speaker, cucuk ke dia punya ni lah, headphone ke ataupun speaker lah. Alright, dan juga korang pun boleh plug in card dan memory card. So korang dengar lagu daripada memory card, tak ada masalah. Dan charge menggunakan Type-C. Dan dia pun ada USB-A port yang korang boleh cucuk thumb drive lah kalau korang nak dengar lagu menggunakan thumb drive. Jadi korang nak beli CD player, korang nak cek CD celah mana pula kan. Sekarang semua dah streaming saja kan. Tapi jangan risau, saya pun ada belilah a few CD. So memang ada ramai orang jual dekat internet sekarang ni, korang boleh search saja. Baru ni saya baru borong GBR bundle CD album yang original dapat dalam RM5 saja. Tapi yang paling jackpot, ni jackpot ni, Hannah Montana babe. Ini antara penyanyi yang diminati ramai pada satu ketika dahulu lah. Ini barang baru lagi ni. Dia jual cuma RM2. Mana tak yang jackpot ni. Jadi kalau korang nak saya play salah satu album ni, boleh komen di bawah lah. Nanti saya akan update dekat next video. So guys, jadi kalau korang berkenan nak try CD player yang dapatkan audio CD quality, korang boleh dapatkan lah Watt Plus C300 ni. Harga dia pun memang tengah murah, baloi ni. Untuk CD player ni bukan sekadar boleh play CD saja, korang pun boleh gunakan dia sebagai Bluetooth speaker lah. Boleh connect via Bluetooth ataupun nak cucuk pakai kabel pun tak ada masalah. So kalau korang berkenan, beg kuning di bawah.